Assalamualaikum, Yosh Minna. Apa khabar semua? Harapnya semua sihat-sihat je. Okay guys, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Punch Man chapter 220. Korang dah baca ke belum chapter yang ke 220 ni? Kalau ikutkan untuk chapter 220 ni dah keluar minggu lepas tau. Tapi baru hari ni je aku sempat nak cover apakah yang berlaku untuk dalam chapter kali ni. Tapi sebelum tu guys, kalau korang belum like, komen dan share, korang boleh buat semua tu dulu, okay? Dan kalau korang tengah cari hoodie anime yang lawa, ataupun kalau korang tengah cari topeng Ultraman yang murah, stylo harga tak sampai pun RM20, macam mana nak order? Order sekarang kat tag Shopee yang aku ada letak dekat dalam video, okay? Ciao! Chapter 220 yang bertajuk Major Promotion, dan dekat dalam cover page chapter kali ni ada gambar Mizuki. Chapter 220 bermula dengan sambungan yang mana Blue yang merupakan leader untuk New Heroes dan juga anak kepada hero kelas S ranking nombor 1 iaitu Blast sedang memburu Amaimas yang telah melarikan diri bersama dengan Saitama. Jadi Blue pun kejar lah diorang berdua sampai dekat Bandar Z tau. Tapi waktu Blue tengah kejar Amaimas dengan Saitama tu, dia kejar. Tapi kelajuan Saitama ni memang cukup luar biasa, sampaikan Blue terpaksa membuka limiter untuk mengejar diorang berdua. So waktu Blue tengah kejar diorang berdua tu, secara tiba-tiba Blue telah pun dihalang oleh Genos dan akhirnya Blue pun gagal untuk mengejar Saitama dan Amaimas. Jadi bila Genos dah muncul kat sana, awalnya Blue ingat Hero Association lah yang telah menghantar Genos untuk menghentikan Blue, sebabnya yelah Amaimas merupakan orang yang penting untuk Hero Association. Tapi rupanya tak pun guys, dan Genos muncul kat sana disebabkan Genos dapat kesan tenaga yang cukup besar telah pun dilepaskan oleh Blue. Awalnya Genos tak kenal pun siapa Blue ni. Jadi bila Blue dah perkenalkan diri dia yang merupakan leader untuk tim New Heroes, jadi Genos pun cakap lah tak ada guna untuk kita berlawan. Dan bila Blue tanya apa yang lelaki botak tu nak buat dengan Amaimas, lalu Genos pun jawab dia pun tak tahu dan benda tu tak ada kaitan dengan Hero Association. Saitama Sensei tak terikat dengan mana-mana arahan, dan bila Blue dengar je apa yang telah dikatakan oleh Genos, Blue pun terkejut lah. Dia pelik, hey tak apa ke buat macam tu, kau kan hero kelas S. Dan nampak gayanya Blue seakan ada dendam atau tak berpuas hati dengan sistem yang ada dalam tim Hero Association. Jadi tak lama kemudian bawa beralih pula situasi dekat tempat Butterfly DS, Forte dan juga Chenton, yang mana diorang pun ada borak pasal tim New Heroes yang cuba untuk rekrut diorang. Sejujur kan, kelihatan diorang bertiga seakan berminat untuk sertai tim New Heroes tau. Tapi dalam masa yang sama, kita dapat tengok haiwan peliharaan si Saitama tu, Black Sperm dengan Rover, tengah minta makanan dekat diorang bertiga. Diorang pun bagilah sandwich dekat haiwan Saitama tu kan. Kalau ikutkan apa yang ditawarkan oleh tim New Heroes ni memang sangat berbaloi kalau nak dibandingkan dengan tim Hero Association. Tapi tiba-tiba baru diorang terfikir, habis tu kalau diorang setuju dengan offer dari tim New Heroes, habis tu macam mana pula dengan haiwan peliharaan si Saitama ni kan? Siapa yang nak jaga diorang? Kalau nak harapkan si Saitama tu, jawabnya memang kebulu lah diorang kan. Dan dalam masa yang sama, si Black Sperm still ada niat jahat lagi. Dia tu aku tak tahulah nak kata apa kan. Dah kecil-kecil macam tu pun still jahat lagi. Yang mana dengan adanya tim hero yang baru iaitu New Heroes, kita dapat tengoklah persaingan di antara tim New Heroes dengan Hero Association ni sebenarnya bukannya persaingan yang sihat pun. Diorang seakan cuba untuk menjatuhkan antara satu sama lain. Jadi kiranya serangan yang telah dilakukan oleh Monster Association sebelum ni tak adalah sia-sia sangat pun. Malah dengan situasi yang sedang melanda terhadap Hero Association, sedikit sebanyak memberikan advantage dekat tim Monster. Kata si Black Sperm tu lah kan. Padahal benda tu tak pun. Dan tak lama kemudian Saitama pun muncul kat sana sambil bawa makanan anjing untuk Underground Rover. Tapi masalahnya si Saitama ni kan, dia pergi beli makanan yang paling murah tau. Padahal Rover tak makan pun makanan yang Saitama beli tu. Di hujung chapter kita dapat tengok secara tiba-tiba telah munculnya beberapa sosok misteri yang cuba untuk mendekati Saitama. Dan chapter 220 pun habis macam tu je. Aku rasa buat masa sekarang pace untuk manga One Punch Man ni agak slow sikit dan tak ada ancaman yang besar bakal muncul dalam masa yang terdekat. So storyline sekarang ni agak santai sikit lah. So pendapat korang macam mana? Korang rasa Saitama akan join tim New Heroes ataupun sebaliknya? Komen dekat bawah.